Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Nizam Istibilah. Yang dihormati para panelis, rakan seperjuangan serta hadirin sekalian, selamat datang ke forum kami yang bertajuk Bahasa Jiwa Bangsa, Peranan, Sumbangan dan Pemikiran Pendeta Zakbar dan Profesor Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu di era globalisasi. Bahasa dijunjung tanda budaya, warisan lama kekal terpelihara. Bahasa Melayu maruah bangsa, lambang jati diri dan peribadi negara. Bahasa Melayu ialah nadi bangsa dan teras perpaduan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran ini, tokoh-tokoh bahasa seperti Pendeta Zakbar dan Profesor Nik Safiah Karim telah memainkan peranan besar dalam mendegakkan maruah bahasa kita. Sebelah kanan saya, Saudari Az-Zahra, dan di sebelah kiri saya, Saudari Rania. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pusingan pertama dengan Saudari Az-Zahra. Saudari Az-Zahra, bolehkah Saudari jelaskan peranan dan sumbangan Pendeta Zakbar dalam memartabatkan bahasa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Nizam Istibilah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tokoh yang saya pilih ialah Pendeta Zakbar atau nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau ialah tokoh bahasa, penulis dan pemikir bangsa yang berperanan penting sebagai pelopor pembaharuan bahasa Melayu. Antara peranan Zakbar ialah memperkukuh asas bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran. Beliau memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu agar digunakan dalam pendidikan penulisan ilmiah ketika zaman penjajahan Inggeris masih menindas penggunaan bahasa kebangsaan. Seterusnya, antara sumbangan besar beliau termasuklah beliau menulis buku Pelita Bahasa Melayu, karya asas tata bahasa moden. Selain itu, menyusun sistem ejaan Zakbar yang menjadi panduan utama sebelum ejaan bumi moden digunakan. Seterusnya, mendidik generasi muda supaya bangga menggunakan bahasa Melayu sebagai lambang kepribadian bangsa. Bahasa dijaga, lambang bangsa, ilmu diajar, menambah cahaya. Zakbar pejuang tiada tandingan, bahasa Melayu maruah kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Az-Zahra atas perkongsian yang syarat dengan semangat perjuangan. Sekarang kita beralih kepada panel kedua, Saudari Rania. Bagaimana pula peranan dan sumbangan Profesor Nik Safiah Karim dalam memperkasa bahasa Melayu? Terima kasih Tuan Pengerusi. Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim ialah tokoh wanita unggul dalam bidang linguistik Melayu. Beliau berperanan penting sebagai pendidik, penyelidik dan pembuat pasar bahasa. Beliau berperanan memantapkan tata bahasa dan sistem bahasa Melayu agar sesuai digunakan dalam semua bidang, termasuk sains, teknologi dan komunikasi. Sebagai ahli akademik dan penasihat Dewan Bahasa dan Pustaka, beliau turut mendidik masyarakat agar menggunakan bahasa Melayu yang betul dan beretika. Antara sumbangan beliau ialah menulis tata bahasa Dewan, buku rujukan utama bahasa Melayu di sekolah dan di universiti, memimpin Jabatan Bahasa Tata Bahasa DBP yang membentuk peraturan bahasa dan media masa, menyeru masyarakat menghormati bahasa kebangsaan. Bunga bahasa mukar di taman, harum mewangi, menawar jiwa. Nik Safiah Karim, tokoh budiman, bahasa dijaga seluruh Nusantara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rania. Kita telah memahami peranan dan sumbangan besar kedua-dua tokoh. Sekarang, mari kita masuk ke pusingan kedua yang akan menyentuh pemikiran dan relevansi tokoh dalam era globalisasi. Baiklah, Saudari Az-Zahra, bagaimana pula pemikiran Pendeta Zakbar dalam perjuangan bahasa dan sejauh mana relevannya dalam zaman globalisasi kini? Terima kasih Tuan Pengerusi.
Pendeta Za'far mempunyai pemikiran yang sangat jauh ke hadapan. Beliau menegaskan bahawa bahasa ialah jiwa bangsa dan alat kemajuan ilmu. Menurut beliau, bangsa yang mengabaikan bahasa sendiri akan hilang maruah dan jati dirinya. Dalam konteks globalisasi, pemikiran Za'far tetap relevan. Beliau menggalakkan bangsa Melayu menguasai bahasa asing tanpa melupakan bahasa ibunda. Pemikirannya mengajar kita agar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, ekonomi dan teknologi agar tidak ketinggalan dalam dunia moden. Bahasa Melayu, belita bangsa, warisan lama jangan dilupa. Pemikiran Za'far kekal bernyawa, menyuluh minda anak merdeka. Sekian. Luhur sungguh pemikiran Za'far. Sekarang, Saudari Rania, bagaimana pula dengan pemikiran Profesor Nik Safiah Karim dan kaitannya dengan era globalisasi masa kini? Soalan yang sangat bernas, Tuan Pengerusi. Pemikiran Profesor Nik Safiah Karim berasaskan idea bahawa bahasa Melayu harus berkembang seiring dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai asalnya. Beliau percaya bahawa globalisasi bukan ancaman, sebaliknya peluang untuk memperluas pengaruh bahasa Melayu. Beliau menegaskan agar generasi muda menggunakan bahasa Melayu di ruang digital seperti media sosial, laman web dan teknologi maklumat. Hal ini kerana bahasa kita perlu terus relevan dan digunakan di peringkat antarabangsa. Nik Safiah berpendapat bahawa jika bahasa Melayu dimartabatkan dalam pendidikan, penyelidikan dan media, ia boleh menjadi bahasa ilmu dan identiti serantau yang dihormati dunia. Bahasa Melayu berlimpah sejati, menenangi bangsa di persada dunia. Pemikiran Nik Safiah tetap berdiri, bahasa dijulang sepanjang masa. Sekian itu sahaja. Terima kasih kepada kedua-dua panel, Saudari Azahra dan Saudari Rania, atas perkongsian yang penuh bermakna. Hadirin sekalian, daripada perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahawa Pendeta Za'far meletakkan asas perjuangan bahasa seperti membina sistem ejaan, tata bahasa dan kesedaran bangsa. Profesor Nik Safiah Karim pula memperkukuh dasar penyelidikan dan penggunaan bahasa Melayu dalam konteks global moden. Kedua-dua tokoh ini telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu berdiri megah di pentas dunia jika terus dipelihara dan dimartabatkan oleh generasi kini. Bahasa ibunda jangan dipinggir, maruah bangsa letaknya di situ. Bersatu kita teguh mengikir bahasa Melayu kemercu mutu. Marilah kita terus menyokong perjuangan tokoh-tokoh bangsa ini dengan menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, betul dan beradab. Sekian forum kami pada hari ini. Saya selaku pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada panelis dan para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.